Hai semua, selamat datang. Cuba anda lihat sekeliling anda sekarang. Perasan tak, hampir semua benda yang kita guna setiap hari, ia bukan datang dari alam semula jadi macam tu je. Ia telah direka, diubah suai dan dicipta oleh manusia. Hari ini, kita akan bongkar rahsia di sebalik bahan-bahan buatan manusia yang hebat ni. Okey, kita mulakan dengan satu persoalan yang menarik. Macam mana bahan yang sama, iaitu kaca, boleh jadi tingkap rumah yang kita tahu rapuh, tapi dalam masa yang sama, boleh jadi skrin telefon pintar yang tahan lasak? Jawapannya, semuanya terletak pada kejuruteraan bahan. Dan inilah sebenarnya idea utama untuk perbincangan kita hari ini. Ini adalah kisah tentang kebijaksanaan manusia. Macam mana kita ambil bahan-bahan asas dari alam dan kita upgrade bahan-bahan tu jadi sesuatu yang jauh lebih hebat. Jom kita mula dengan salah satu seni kejuruteraan bahan yang paling lama dalam sejarah, menaik taraf logam. Ya, kita akan lihat macam mana logam yang biasa-biasa boleh jadi luar biasa. Jadi, apa tu alloy? Senang cerita, ia macam satu resepi masakan, tapi untuk logam. Daripada guna satu jenis logam tulen, kita campurkan dengan bahan lain untuk hasilkan sesuatu yang baru. Sesuatu yang lebih kuat, lebih ringan atau lebih tahan karat. Tengok perbezaan ni. Logam tulen macam besi, atom-atom dia tersusun dengan sangat teratur, macam lapisan-lapisan. Senang je nak gulungsor antara satu sama lain, sebab tu ia lembut dan mudah bengkok. Tapi, bila kita campurkan karbon untuk buat keluli, atom karbon yang lebih kecil ni akan menyelip masuk dan kacau susunan teratur tu. Ia jadi macam penyekat jalan, buatkan lapisan atom besi tu jadi susah sangat nak bergerak. Hasilnya, logam yang jauh lebih keras dan kuat. Memang satu upgrade yang sangat bijak kan? Dan kita nampak alloy ni kat mana-mana je. Keluli yang jadi tulang belakang bangunan-bangunan pencakar langit kita. Gangsa yang diguna untuk buat loceng dan arca yang tahan beratus-ratus tahun. Malah pewter untuk hiasan meja. Semua ni adalah bukti hebatnya teknologi alloy. Okey, dari logam, kita beralih pula ke bahan yang datangnya dari bumi, macam pasir dan tanah liat. Macam mana benda-benda biasa ni boleh jadi sesuatu yang sangat berguna dan canggih? Jadi, apa magicnya? Jawapannya satu je. Haba. Haba yang sangat-sangat tinggi. Bila kita kenakan suhu yang ekstrim pada pasir atau tanah liat, kita sebenarnya sedang memecahkan dan menyusun semula struktur molekul bahan tu. Kita reset ia untuk jadi sesuatu yang baru. Seramik adalah contoh terbaik. Asalnya cuma tanah liat. Tapi lepas dibakar pada suhu tinggi, ia jadi sangat keras, tahan haba dan tahan bahan kimia. Fikirkanlah, teknologi yang sama digunakan untuk buat jubin pada kapal angkasa dan cawan kopi yang kita guna setiap pagi. Hebat kan? Dan kebolehannya tu memang pelbagai. Ia boleh jadi penebat haba yang sangat bagus sebab tu ia digunakan pada kapal angkasa. Ia juga penebat elektrik yang hebat macam dalam palang pencucuk kereta. Dan semestinya ia keras dan tahan lasak sebab tu kita buat batu bata dan peralatan makmal daripadanya. Kaca pun sama. Macam alloy tadi, resepi dia sangat penting. Campur sikit je bahan lain, sifat dia boleh berubah terus. Kaca tingkap biasa yang murah tu tak akan tahan kalau kita panaskan dan sejukkan dengan cepat. Tapi kaca borosilikat yang ada boron oksida boleh. Sebab tu kita guna untuk buat bekas memasak Pyrex. Semua bergantung pada resepi. Baiklah, untuk bahagian terakhir, kita akan tengok kategori yang pada saya paling cool sekali, bahan komposit. Di sinilah kita ambil dua bahan yang berbeza dan kita gabungkan kehebatan kedua-duanya untuk cipta satu bahan super. Kunci untuk faham komposit ialah bahan-bahan tu tak bercampur sampai jadi satu. Mereka bekerjasama tapi masih mengekalkan identiti masing-masing. Bayangkan macam satu pasukan superhero, setiap ahli ada kuasa unik dan bila mereka bergabung, mereka jadi jauh lebih kuat. Okey, jom kita cuba bina satu bahan komposit biar kita faham betul-betul. Bahan pertama kita, gentian kaca. Ia sangat kuat kalau kita talik, tapi kalau kita cuba bengkokkan sikit je, ia akan patah, rapuh. Sekarang, bahan kedua kita, polimer plastik. Yang ni pula sangat fleksibel, boleh lentur sana-sini. Tapi, ia sangat lemah, tak boleh nak tampung beban berat langsung. Jadi, kita ada satu yang kuat tapi rapuh dan satu lagi yang fleksibel tapi lemah. Jadi, apa kita buat? Mudah je.
Kita ambil gentian kaca yang kuat tu, ini kita panggil bahan pengukuhan, macam tulang dalam badan kita. Lepas tu, kita benamkan ia dalam polimer yang fleksibel. Ini pula kita panggil matrix, macam isi yang memegang tulang kita. Dan inilah hasilnya, satu bahan baru yang kita panggil gentian kaca atau fiberglass. Ia mewarisi kekuatan dari gentian kaca dan juga keboleh lenturan daripada plastik. Kita dah cipta sesuatu yang lebih hebat daripada gabungan kedua-dua bahagiannya. Konsep ni ada di mana-mana. Konkrit tu sendiri adalah bahan komposit. Batu kerikil dan pasir yang kuat digabungkan dalam matriks simen. Gentian karbon yang sangat ringan dan kuat untuk kereta lumba. Malah papan lapis pun komposit. Lapisan-lapisan kayu dilekatkan berselang-seli supaya ia lebih kuat dan tak mudah meleding. Jadi, nampak tak coraknya kat sini? Tak kisahlah kita campur logam, panaskan pasir atau gabungkan gentian. Ceritanya tetap sama. Kita tak tunggu alam semula jadi bagi apa yang kita perlukan. Kita reka cipta bahan untuk membina dunia yang kita mahukan. Dan ini yang buat kita terfikirkan, kalau hari ni kita dah boleh buat semua benda ni, bayangkan apa yang kita boleh cipta pada masa depan. Bahan apa yang akan membina bandar-bandar di Marikh atau membolehkan kita mengembara lebih jauh ke angkasa lepas. Masa depan dunia kita mungkin bergantung pada bahan yang belum pun wujud lagi. Terima kasih kerana sudi meneroka bersama saya hari ini.